Design menarik, kualiti pun padu. Earbud CY12. Alright, korang tengok tu True Wireless Earbud. Jom kita tengok apa dekat dalam. Korang tengok casing dia memang cantik gila. Jom kita masukkan earbud. Ada lampu babe. Itu dia. Fuish, memang menarik gila ah. Dia menggunakan Type-C. Logo dia nampak sampai kat luar babe. Koyak plastik dulu lah. Memang lawa gila babe. Dia bagi satu kabel Type-C, satu user manual. So jom kita test pakai. Okey, bila masuk dekat telinga, selesa je. Okey, sekarang kita test play lagu dan sekarang tengah buka full volume. Kualiti bass dia memang sedap dan kekuatan bunyi dia pun memang kuat. Bateri dia boleh tahan 5 jam dan kita tekan je kat sini 4 kali dan dia akan tukar kepada game mode. Gaming mode dia latency dia memang cun juga untuk main game. Okey, aku dah pun test dia punya mic. Korang boleh tengok graf dia dekat situ. So kalau di telinga ni dia dengar jelas kita punya suara tapi dia slow sikit. So lebih better kalau korang keluarkan dan bawa ke depan mulut lah. Memang dengar kau-kau punya jelas. So overall, earbud ni memang lawa. Dia punya bass memang power. Kekuatan bunyi dia pun kuat. Boleh main game. Dan kalau korang nak buat call, di telinga pun not bad dah sebenarnya. Tapi kalau korang bawa ke depan mulut, lebih better. So kalau korang berminat dengan earbud ni, check out dekat bag kuning di bawah.